Jadi kami sebenarnya hari ini pun ada kelab yang kami tengah berbincang, mungkin right after this, tapi kami tak boleh nak umum. Okey, Mr. Tan, mungkin you boleh share apa yang berlaku hari ini di The Vertical bersama dengan Negeri Sembilan FC? Apa yang berlaku pada hari ini, kami sebenarnya menyediakan satu majlis MOU, Memorandum of Understanding, antara Universal Sport kami dan juga pihak Negeri Sembilan Football Club, di mana CEO Mr. Falik hadir untuk menandangi MOU tersebut. MOU ini menanda ini adalah sebenarnya untuk menunjukkan kerjasama antara Universal Sport dan juga pasukan Negeri Sembilan Football Club. Mungkin boleh share juga apa antara collaboration bersama dengan Negeri Sembilan? Collaborationnya antara adalah, saya rasa satu yang paling sangat istimewa adalah sebab kami sebagai pengedar jenama Warix, dan Warix di Thailand, dia ada satu akademi panggil STB, Sport Ties Bavaria, di mana silibusnya adalah berdasarkan pasukan Bayern Munich. Jadi kalau semua perancangan berjalan dengan lancar, kita mungkin akan ada satu pemilihan awal di Negeri Sembilan. Mungkin seawal bulan 7, sebab bulan 9 mana-mana budak-budak ataupun player bawah 9 tahun ya yang terpilih akan ditaja sepenuhnya ke Thailand, Bangkok untuk pemilihan yang kedua untuk dijadikan sebagai pelajar ataupun calon peserta untuk akademi tersebut. Okay. Kalau kita tengok sebelum ni Warix ada sponsor klub daripada Liga Thailand, and now salah satu klub di Malaysia pula. Mungkin you boleh share plan untuk Warix personally untuk this collaboration in the future? Kami sebenarnya memang mencari, kita panggil business partner ataupun mana-mana kelab tidak kira Liga Super, Liga Ewa atau mana-mana kelab. Janji dia pengurusan dan kita punya pemahaman, kita ada persefahaman. Maksudnya dari segi komersial, dari segi hala tuju dan macam mana kita nak mengembangkan industri bola sepak di Malaysia ni. Jadi kami sebenarnya hari ini pun ada kelab yang kami tengah berbincang, mungkin right after this, tapi kami tak boleh nak umum. Untuk komuniti macam kelab-kelab sosial, kelab-kelab Liga Wanita, boleh lihat yang Spice Girls baru saja on board dengan kita. Yang selanjutnya, sebab juga Liga Malaysia hendak bermula tak lama lagi, jadi kami juga tidak mahu menaja sesiapa dengan waktu yang terdekat sebab persiapannya mengambil masa lama ya. Harapan, we always sebenarnya lihat pada pembangunan. I'm a really development guy. I'm very proud Malaysians. I hope that walaupun Warix ni nama Thailand, tapi kerjasama kami sebagai pengedar di Malaysia dengan Thailand, Warix ni ada lebih kepada nilai, sebenarnya lebih daripada nilai komersial. Macam saya kata tadi, mereka ada grassroots program dan kami juga nak bawa grassroots program tersebut ke Malaysia. Jadi mana-mana kelab yang ada konsep ataupun ideologi yang sama dengan kami bersedia untuk berbincang. Okay, thank you so much, Mr. Tan. Terima kasih. Okay.